Konsisten sejak simpan emas, jangan peduli soal harga. Tahun 2023 ketika harga emas mencecah 300 per gram, ramai yang kata mahal. Ada sesetengah penyimpan emas tarik handbrake tuan-puan. Tidak lagi simpan emas dengan alasan harga emas terlalu mahal pada waktu tersebut. Hari ini, harga RM300 per gram telah menjadi sejarah dan ianya dianggap murah sekarang. Kini, harga emas kembali mencecah ke paras yang tertinggi dalam sejarah iaitu melebihi RM600 per gram. Pesan mentor saya, apa yang penting dalam tabungan emas adalah berapa gram yang kita ada, bukannya dengan harga yang kita beli. Penyimpan emas yang sering tengok naik turun harga, emosinya akan terganggu. Akhirnya, gram emas tidak pun bertambah. Berapapun harga emas, beli sejak asalkan untuk tujuan simpanan 2 tahun dan ke atas. Kalau mau tunggu harga murah sampai bila-bila pun, tidak akan ada harga murah. Sebab tidak pernah ada mana-mana zaman pun emas ini dianggap barang murah. Nak mula menabung emas dengan ilmu, boleh isi borang sign up di bawah dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Boleh follow.